Peppa Pig mempunyai lebih banyak kesilapan animasi daripada yang anda sangka. Seperti dalam episod Ibu Peppa di tempat kerja, Ibu Peppa menulis sesuatu di komputer yang sebenarnya adalah penutup kepada surat yang dia tulis. Tetapi, apabila kamera men-zoom ke Peppa, teks yang Ibu Peppa type tadi telah hilang. Dan apabila Ayah Peppa datang untuk membaiki komputer, lihat pada jam, waktunya ialah 12.30. Tetapi apabila Ayah Peppa menekan butang tutup, kita lihat jam itu sekali lagi. Tetapi kesilapannya ialah, masa sekarang ialah 1. Sekarang saya rasa tak mungkin ambil setengah jam untuk mulakan semula komputer. Dan akhirnya, apabila Peppa sedang bermain permainan ayam, lihat pada markah di sini, ia adalah 461. Tetapi apabila kamera zoom ke skrin, markahnya kini 0.46. Dalam episod itu, Daddy menjadi tergas. Peppa, George dan Ibu Babi sedang menonton program senaman Encik Kentang di TV. Lihatlah Encik Kentang di sini. Dia tidak memakai sebarang topi. Tetapi apabila Ayah Babi masuk ke dalam bilik, tiba-tiba Encik Kentang kini memakai topi. Dan dalam babak ini, fokus pada alat kawalan jauh ini kerana apabila Ibu Babi masuk dengan basikal senaman, alat kawalan jauh itu hilang. Dan dalam babak ini, Ayah Babi menunggang basikal Peppa dan semasa melakukannya, dia terjatuh ke dalam kolam. Tetapi kesilapannya ialah basikal itu tiba-tiba jatuh walaupun ia mempunyai penstabil. Sekarang, mari kita teruskan ke episod lakonan di sekolah. Pertama, lihat susunan tempat duduk. Di hadapan adalah Mami dan Daddy Pig. Di belakang mereka duduk Cik Rabbit dan Cik Pony, dan di belakang mereka pula adalah Atuk dan Nenek Pig. Tetapi, hanya beberapa frame kemudian, apabila semua orang mula mengambil gambar, Atuk dan Nenek Pig telah bertukar tempat duduk dengan Cik Rabbit dan Cik Pony walaupun tiada siapa yang bergerak. Dan dalam episod yang sama, ada satu lagi kesilapan pelik. Pada mulanya, Suzy, Candy dan George berdiri di hadapan Peppa. Yang bermaksud, Peppa perlu berjalan melepasi mereka untuk sampai kepada Danny. Tetapi apabila adegan mengezoom masuk pada Peppa, dia mula berjalan menuju ke arah Danny. Tetapi Suzy, Candy dan George tiba-tiba hilang. Mereka benar-benar lenyap walaupun Peppa tidak pernah berjalan melepasi mereka dan juga tidak masuk akal untuk Candy, Suzy dan George muncul dalam lakonan itu. Mereka hanya berdiri di situ tanpa melakukan apa-apa. Dan ada satu kesilapan terakhir di penghujung lakonan apabila kanak-kanak mula tunduk memberi hormat. Rebecca Rabbit berdiri di antara Pedro dan Susie. Tetapi hanya beberapa bingkai kemudian, Rebecca entah bagaimana telah bergerak dan kini berdiri di antara Danny dan Peppa. Dalam Istana Berangin, apabila kita melihat pemandangan istana itu, tiada apa yang kelihatan di atas selain bendera. Tetapi apabila keluarga babi sampai ke puncak, tiba-tiba muncul sebuah teleskop entah dari mana. Apabila George melihat Granny Pig dan Grandpa Pig, Datuk Babi tidak memegang apa-apa. Tetapi dalam babak seterusnya, dia memegang sebuah telefon. Dan pada babak terakhir, kita dapat melihat kereta keluarga babi. Tetapi kesilapannya ialah, kereta itu berada sedikit lebih dekat dengan istana. Tadi, mereka meletakkan kereta mereka agak jauh dari istana. Tetapi sekarang, ia jauh lebih dekat. Dalam episod Menjaga Cucu, Granny Pig dan Grandpa Pig sedang menikmati pizza bersama pada mulanya apabila mereka masing-masing mengambil sepotong. Hujung tajam pizza itu menghala jauh dari mereka, tetapi dalam bingkai seterusnya, hujung tajam kepingan pizza nenek itu kini menghala ke arahnya. Sebaliknya. Dan apabila Peppa dan George hendak tidur, kita boleh perasan ada dua lukisan di bawah jam itu. Tetapi apabila Peppa bangun selepas beberapa ketika, salah satu lukisan itu hilang. Dan apabila Datuk dan Nenek masuk ke bilik mereka untuk memeriksa, lukisan itu muncul semula. Dan dalam satu babak, apabila Peppa memeriksa George, lengannya tiada dalam lengan baju dan ia menembusi selimutnya. Dan akhirnya, apabila anak-anak babi dan babi dewasa sedang tidur, televisyen menunjukkan statik. Tetapi apabila ibu dan ayah babi mendekat, televisyen itu sudah dimatikan. Dalam episod Kolam Batu, Peppa dan George pergi ke tepi laut bersama nenek dan datuk babi. Dan apabila mereka sampai di sana, kita dapat lihat Peppa membawa penyodok berwarna jingga dan George membawa baldi berwarna jingga. Tetapi beberapa saat kemudian, apabila mereka sampai ke sebuah kolam kecil, penyodok yang dipegang oleh Peppa telah bertukar warna. Tadi warnanya jingga, tetapi sekarang ia berwarna hijau. Episod Makan Tengah Hari dipenuhi dengan banyak kesilapan. Pada awal-awal lagi, kita boleh perasan George berdiri betul-betul di sempadan antara kebun sayur dan rumput. Tetapi apabila babak di zoom keluar, kita dapat lihat dia kini berada beberapa langkah dari kebun itu. Dan bukan itu sahaja. Dalam babak ini, Nenek Babi sedang membuat salad, sementara Peppa dan George berada di sebelahnya memerhati. Sekarang, fokus pada Peppa di sini. Semasa babak di zoom keluar, kita dapat lihat Peppa meluncur ke arah George. Ia seolah-olah dia meluncur di atas lantai. Ia berlaku dengan pantas, tetapi kami sempat menangkapnya. Sekarang, mari kita lihat kesilapan dalam episod ini. Peri gigi. Dalam babak ini, kita boleh nampak dengan jelas tepi meja dan tiada apa-apa di situ. Tetapi apabila babak di zoom keluar, tiba-tiba ada pinggan berisi spageti dan dalam babak ini, Peppa sedang berjalan di tepi tangga. Tetapi ada sesuatu yang kurang di sini. Bukankah sepatutnya ada pintu ke ruang bawah tanah di sini? Dan juga, dalam beberapa episod, pintu itu membawa ke ruang bawah tanah dan dalam beberapa episod, ia hanyalah bilik stor. Dan itu belum semuanya. Apabila Peppa sedang memberus giginya,
lihat simbol hati pada pakaiannya, bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan juga dalam babak ini, tiada apa-apa di belakang mereka. Tetapi beberapa saat kemudian, sebuah singki muncul. Dan keesokan harinya, sebaik saja matahari terbit, kami perasan satu lagi kesilapan. Beberapa jam berlalu dan matahari sudah naik. Tetapi awan di sini langsung tidak bergerak. Dan dalam babak ini, George sedang duduk betul-betul di sebelah Peppa, tetapi beberapa saat kemudian, dia sudah tiada. Sekarang, mari kita teruskan ke episod hari yang sangat panas. Mummy Pig menyambungkan paip ke bilik air. Tetapi, dari mana datangnya bilik air itu? Pada permulaan episod, tiada apa-apa di situ. Tetapi, sekarang tiba-tiba ada bilik air. Dan bukan itu sahaja. Kemudian, dalam episod itu, Cik Rabbit tiba dengan troli aiskrimnya dan Mummy Pig mengambil aiskrim untuk semua orang. Tetapi aiskrim George cair dalam beberapa saat saja. Sedangkan aiskrim yang lain masih elok. Dan ketika Mummy Pig hendak memberikan aiskrim Daddy Pig kepada George, lihat pada batang aiskrim di tangan George. Sebaik sahaja dia mengambil aiskrim itu, batang tersebut hilang. Apabila mereka berjalan kembali ke kolam, kita perasan mereka semua sudah makan aiskrim mereka kerana tangan mereka kosong. Tetapi kemudian, apabila mereka bangun, Daddy Pig boleh dilihat sedang makan aiskrim yang sama yang dimakan oleh George. Seterusnya, dalam episod Muzik Lucu, Daddy Pig menerima penghantaran piano baharunya dan sebaik sahaja dia membuka kotak pianonya, kami perasan satu kesilapan yang pelik. Jika kita lihat pada kotak di sebelah Mummy Pig ini, kita boleh perasan tiada apa-apa di dalamnya. Tetapi beberapa saat kemudian, apabila Daddy Pig berkata dia tidak pasti bagaimana untuk menggunakan piano itu, sebuah buku manual tiba-tiba muncul dalam kotak itu. Tapi macam mana ini boleh berlaku? Tadi, kita jelas nampak tiada sebarang buku dalam kotak itu. Dan bukan itu sahaja. Dalam babak yang sama, kita juga perasan satu lagi kesilapan lucu di sini. Jika kita lihat kedudukan Mummy dan Daddy Pig, kita boleh nampak ada jarak yang agak jauh antara mereka berdua. Tetapi, sebaik sahaja Mummy Pig cuba mengambil buku itu, kita boleh nampak perut Daddy Pig dalam bingkai. Kita faham, Daddy Pig agak berisi. Tapi saya rasa perut dia tak cukup besar untuk menutup jarak sejauh ini. Dalam episod Rumah Hijau Grandpa Pig, di bahagian akhir episod itu, apabila Grandad Dog sedang membuat salad tomato, kami perasan ada beberapa kesilapan lucu. Apabila Grandad Dog siap membuat salad, dia hidangkan kepada semua orang dan seperti yang kita boleh lihat di sini, pinggan semua orang penuh dengan salad. Tapi lihat jumlah salad yang tinggal dalam mangkuk itu. Ia sama sahaja seperti ketika dia mula-mula buat tadi. Nampaknya Grandad Dog buat glitch salad tomato tanpa had. Dan itu belum semuanya. Apabila watak-watak mula makan salad tomato mereka, mangkuk itu hanya ada tomato di dalamnya. Tetapi apabila kamera kembali memaparkan semua watak, mangkuk itu pula menunjukkan daun bazil di dalamnya. Serius, ada sesuatu yang mencurigakan berlaku dengan salad ini dalam episod tersebut. Skateboarding. Keluarga babi itu pergi ke taman di mana Daddy Pig mengajar Peppa cara bermain papan selaju. Semasa Peppa sedang belajar menunggang papan itu, kami perasan sesuatu yang pelik. Tepat pada saat ini, jika kita lihat papan selaju Peppa, kita boleh perasan ada 3 pelekat muka senyum. Sekarang fokus pada kedudukan ketiga-tiga pelekat itu. Salah satu pelekat itu, secara ajaib, telah berubah kedudukan. Jika kita perlahan-lahankan babak itu, kita boleh nampak dengan jelas pelekat itu berpindah dari satu hujung ke hujung yang lain. Dalam episod itu, trampolin. Peppa dan keluarganya serta kawan-kawan melawat taman trampolin Cik Arnab ketika Cik Arnab sedang memberi taklimat kepada mereka. Jika kita lihat di belakangnya, kita boleh nampak sebuah meja kosong dan rak yang dipenuhi dengan kasut. Selepas Cik Arnab selesai memberi taklimat dan kembali ke mejanya, kita kini boleh perasan ada satu but biru di atas mejanya, sedangkan tadi, meja itu kosong sepenuhnya. Dan bukan itu sahaja. Jika kita lihat kasut Suzy Sheep, warnanya biru. Tetapi apabila dia menanggalkannya, tiba-tiba kasut itu menjadi ungu. Serius. Animator Peppa Pig nampaknya ada masalah dengan warna. Jadi itulah beberapa kesilapan animasi Peppa Pig yang mungkin anda terlepas pandang. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.